Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini raya keempat saya bersama dengan PGA, anggota PGA di sini. Jambatan ni kita dah pergi, ini kali kedua melawat. Bila kita cek dengan JKR, jambatan ini di bawah PGA. Jadi saya nak minta pada hari Isnin ni sekolah dah buka dah, dan kita juga nak minta saya akan panggil JKR, JPS, MBI untuk datang ke sini untuk berbincang bagaimana solution yang terbaik untuk kita membuat jabatan ni semula. Kalau nak tunggu peruntukan saya ingat mungkin lambat. Jadi kita nak tahu daripada pihak JKR, jambatan ini selamat ke tak selamat digunakan. Dan yang kedua ni, saya tengok di bawah ni dah kosong dah. Dah tak ada tanah dah tuan ya. Dah kosong dah. Jadi kalau kereta lalu je hari Isnin ni buka sekolah, saya ingat agak bahaya. Jadi kita pagi Isnin saya akan cuba untuk datang ke sini bersama dengan JKR, JPS, MBI untuk bagaimana kita boleh membantu seterusnya jambatan ni, kerana jambatan ni sibuk dan jambatan ni minggu depan bila sekolah dan kenderaan berbanyak lalu masuk di sini. Itu saja dapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada PGA. Hari ini kita dah pasang kun ni untuk tidak boleh lalu ke kawasan ni. Sebelah je. Jadi untuk kepada ibu bapa yang menghantar murid-murid ni ataupun selain daripada itu pejabat pos dan mara, kita nak minta berhati-hati lalu di kawasan jambatan ini, kerana saya ingat bila-bila masa saja jambatan ni akan rebak dan runtuh di sebahagian sini. Jadi kita minta berhati-hati. Jadi hari ini kita beritahu kalau boleh kita wawarkan benda ini supaya berhati-hati di jambatan ke PGA ni. Baik.